pelik masyarakat kita ni. Ada syarikat yang bertapak 18 tahun, dah ada jutaan penyimpan emas, track record pun jelas, tapi ramai lagi takut nak mula. Tapi bila muncul je syarikat baru, nama pun tak pernah dengar, rekod apatah lagi, berani letak duit beribu-ribu di situ. Sebab apa? Sebab kita ni mudah cair dengan ayat ada dividen bulanan. Duit beranak setiap bulan tanpa perlu buat apa-apa. Mulalah kita percaya. Masalah bukan pada platform tu, tapi pada mindset kita. Kita nak hasil yang cepat. Kita kalau boleh pilih untuk kaya tanpa usaha. Hakikatnya perkara macam tu tak wujud. Cuba fikir, ASB dan tabung haji pun kita kena tunggu selama setahun baru nampak hasil. Ini pula yang bagi bulan-bulan dividen yang tetap. Kalau kiraannya nampak je too good to be true, itu sebenarnya red flag paling besar. Ada yang tak kena. Kita kena ambil satu langkah ke belakang, ambil tempoh bertenang. Satu benda yang kita kena tahu, emas tak ada dividen secara bulanan ataupun tahunan. Untung emas ni cuma datang daripada proses beli, simpan dan jual pada harga tinggi. Itu pun perlukan masa, biasanya 2 tahunan ke atas, baru nampak hasil dia. Ingat ya, scammer bukan cari orang yang tak ada duit. Mereka cari orang yang ada duit tapi kurang ilmu. Kalau kita tak faham tentang sesuatu platform tu, simpan dalam ASB ataupun tabung haji, itu pun dah cukup selamat, dah cukup baik. Tapi bagi yang nak simpan emas juga, pastikan emas yang kita dapat tu adalah emas fizikal. Bukan sekadar dapat nombor ataupun janji-janji manis. Hati-hati dengan duit kita, nak kumpul duit ni bukannya senang. Janganlah biar hilang sekelip mata sebab nak cepat kaya.